Sampai dah kita. Sampai dah ke tempat yang dituju. So hari ni kita gerak naik motor, kita bawa barang sikit lah. Kita bawa payung hari ni, kita tak bawa fly sheet. Kita bawa payung je. Nisha tengah prepare. Umpan kita hari ni sawit dengan usuh ayam. Kita makan dulu kan. Air, keadaan air hari ni besar besar sikit lah. Kadang-kadang surut. Ada? Tak makan lagi? Ada. Ada? Kenapa? Lampam? Alhamdulillah. Oh, sah. Juk. Juk. Oh, boleh tahan. Alhamdulillah. Lauk. Pegang sikit tengok. Oh, sah. Alhamdulillah. Tu pelayar. Berapa kali dah tadi? Alhamdulillah geng. Berapa kali dah tadi dia main-main. Akhirnya naik. Wak ni tengah nak letak umpan baru. Wak ni pakai sawit Kita tinggal letak dalam air. Tadi macam nak hujan. Kita standby dah baju hujan ni. Tu ni cuaca panas balik. Alhamdulillah. Kita sambung. Ikan kedua geng. Ikan kedua. Dua jari. Dua jari. Alhamdulillah. Oh, 2 jari Oh, tak boleh nak cekok. Tak jadi ni. Wani kena pakai usuh kat ni. Abang robek lah. Mulut dia lembut. Nampak ni. Tak boleh puat. Ambil juk tak? Ambil juk. Usus yang dah peram sebulan lebih ni. Sebelum puasa kita peram ni. Sebulan lebih. Kat 2 bulan. Nak pergi mancing tak jadi. Merancang tak jadi sebab tak sihat. Inilah rupanya. Tukang bubur umpan. Kau tak nak pegang. Oh, tu ada. Oh, ada. Wani strike. Baru baling. Celakak tu Wani. Oh, buah sentok. Oh, besar weh. Alhamdulillah. Strike juga akhirnya. Sekejap. Main dekat. Woi, besar. Tu dia. Okey. Tengok ukur dapat tangan. Dapat tangan. Oi, boleh tahan. Oi, boleh tahan. Banyak pula. Kecil. Ketai-ketai ni. Tak payah tunggu lah. Pukul 11 dah geng. Kita sampai tadi. Sampai tadi 8.30. Sampai pukul 10.30 kita dah dapat 3 ekor. Waktu kalau nak mancing pagi. Dah sampai pukul 11 tak ada makan apa. Kita balik lah. Balik kita nak masak. Kita nak ngemas-ngemas dah. Yang penting. Sampah jangan tinggal geng. Sampah jangan tinggal. Jangan buang sampah. Buat balik sampah. Okay, tengok geng. Nak kemas joran. Ada ikan geng. Besar kelingking. Ikan apa? Lampau tak? Besar kelingking. Betapa lampau sukanya usus.
Aduh, lawak tu. Tak apalah, kita bagi makan lah ikan. Cik pun dekat dengan ikan ni. Tu lah. Jadi makanan ikan. Dia tak? Nak kemas balik dah ni. Seekor lagi, seekor lagi. Let dulu. Kita kemas dulu. Alhamdulillah. Nak balik dah. Mancing sekejap-sekejap je kan. Kita nak kemas. Okay, gang. Ikan dah siap kita bersihkan. 2 ekor ni kita simpan dulu. Kita masak yang paling besar dulu. Yang besar tu kita potong 4. 3 ketul. Kita buat masak tempoyak, geng. Wah, pekat-pekat, geng. Sekejap lagi ni kita goreng garing-garing.